Hari ni kita nak top set dan juga buat belah clutch untuk LC5S. Mileage baru je 56,000. Dalam video ni aku akan tunjuk cara pemasangan satu persatu. Proses buka dan kenal pasti masalah kita dah settle awal dah. Korang boleh tengok sendiri keadaan top set dan juga belah clutch dia. Motor abang ni tak teruk sangat pun, tapi abang ni ambil langkah precaution dengan awal. By the way, abang ni spend 1,193 tau untuk buat motor ni. Memang betul-betul abang ni nak jaga. Korang tengok sendiri mangkuk clutch dia. Jom kita tukar mangkuk clutch baru dan barang-barang yang lain yang baru. Ini adalah mangkuk clutch yang baru made in Vietnam. Mangkuk clutch ni ada dua, ada yang made in Indonesia dan ada yang made in Vietnam. Made in Vietnam ni mahal sikit lah sebab ketahanan dia yang terbukti. Primary pun kita tukar baru. Setiap pemasangan pastikan korang letak minyak tau. Kita mula dengan washer, lepas tu kita letak mangkuk clutch, kemudian kita letak washer bintang, kemudian kita pasang clutch boss. Bukan semua barang kita tukar baru, tapi barang-barang yang wear and tear yang memang tak perlu tukar tapi nak tukar juga pun kita tukar juga dalam video ni. Clutch plate pastikan korang buat macam dalam video tau. Letak minyak, jangan tak letak minyak, nanti dia akan makan. Lepas siap letak mangkuk clutch dan juga clutch plate, kita ikat dia punya bracket dan pastikan nut 17 tu ketat betul-betul. Jangan lupa nut dekat balancer tu pun kita ketatkan juga. Yang ini benda selalu orang lupa. Kau tengok dekat lock ni, selalu orang tak ketuk balik ke dalam. Bahaya tau, nanti boleh tertanggal. Masukkan clutch pressure, masukkan spring, masukkan nut dan ikat secara zigzag. Jangan terus ikat ketat. Penggunaan gasket kena betul. Yang ni LC5S, dia ada hand clutch. Jangan pakai LC4S punya, lain, saiz dia pun lain. Pastikan korang masuk satu persatu mengikut lubang. Jangan paksa, nanti koyak. Bila koyak nanti boleh leaking. Bila semua dah terletak, barulah korang masukkan skru dan barulah ikat slow. Bila dah yakin nut semua masuk dekat lubang pada betulnya, baru ketatkan pakai gun. By the way, ada orang tanya kenapa kena top set? Top set tu apa? Bila nak kena top set? Jom aku cerita kat korang. Jangan salah faham. Top set ni bermaksud belah head dan juga belah block sahaja. Enjin bawah kita tak buka tau. Komponen yang terlibat untuk kerja-kerja top set adalah bahagian head, bahagian valve, bahagian piston ring, valve seal, gasket, pin piston dan lain-lain. Lepas tu ni kenapa aku kena top set? Why? Okay, korang tulis kat kertas tau. Yang pertama, kenapa korang perlu top set adalah apabila enjin korang makan minyak hitam. Makan minyak hitam tu apa? Minyak hitam tu bila korang servis kat bengkel, korang masuk satu botol kan. Satu botol tu 1 liter. Bila korang masuk 1 liter, korang pakai 2,000 km, korang keluarkan balik minyak hitam tu, dia tinggal 500 ml ataupun separuh daripada tu. Itulah maksudnya makan minyak hitam. Macam mana aku nak tahu ni makan minyak hitam? Simple je, tak kisah pun korang tukar minyak hitam tu sendiri ke ataupun dekat bengkel. Pastikan setiap kali korang tukar minyak hitam tu, korang tadah minyak hitam lama tu. Lepas tu masukkan balik ke dalam botol minyak hitam yang baru. Botol tu kan ada kiraan dia berapa ml. Daripada situ korang dapat detect berapa ml yang dah makan. Korang jangan buang je botol tu. Janganlah tak tadah pula. Janganlah tak ukur pula. Ukur lah. Waktu tu lah korang nak tahu makan minyak hitam ke tidak. Tanda kedua kenapa kena top set adalah apabila exhaust keluar asap putih. Asap putih ni maksudnya bila korang start enjin, bila korang bawa dalam keadaan slow dan juga laju, ke semua kawasan tu semua keluarkan asap putih dekat exhaust korang. Itu tanda-tanda nak kena